Masa diorang duduk dekat Pulau Petang tu, diorang duduk dekat platform jeti kat luar tu, ada tangga naik ke atas. Ada satu orang abang ni, ex-komando ni, dia melihat ada seorang perempuan, dia pakai baju kuning. Okey. Baju kuning cantik, rambut dia panjang sangat hitam, berkilat lah. Okey. Panjang, tapi rambut dia tutup kat muka. Alright. Dekat bahu kiri dia ada bayi Okey. Tengah dokong lah. tengah dokong. Okey. Jadi mungkin lah kita tahu abang-abang komando kita ni memang kata dari segi military dia, dia bagi ilmu batin yang belajar ke apa kan, Keras sikit nama keras. Diorang berani tanya, bercakap dengan Okey. tu, minta ditunjukkan muka, untuk selam muka. Tapi benda tu tak menjawab apa-apa lah. Dia hanya berdiri, kemudian dia hilang. Dia hilang. Jadi banyak cerita yang dekat resort ni yang membuatkan saya kembali dekat situ. Dan bila jumpa pegawai ketengah ni, Encik Fauzi, saya sebut nama dia mengatakan sebenarnya dekat Pulau Petang ni bawah tu semua kubur. Oh la ilaha illallah. Kubur orang lama, orang dulu sebelum kampung ni ditenggelamkan. Ada 9 buah kampung kat Sekenya ni. Okey. Sebelum dia jadi empangan, ada memang ada kubur dekat situ. Bawah tu lah. Ha. Okey. Jadi tak sempat nak berbual panjang Pak sini. Dia terlalu banyak cerita-cerita lah yang menarik lah. Tasik Kenya ni memang sangat cantik lah untuk kita lawati apa semua. Tapi di Sebalik dia, sebalik tu ada sisi-sisi misteri yang kita dia dah tak rungkai lagi bang kan? rungkai, yang kita nak tahu nak tahu. Sifat ingin tahu tu kuat. Jadi saya banyak kali ke sana lah. Mungkin ada pulau-pulau lain yang belum teroka. Ada juga satu pulau tu yang saya nak pergi, dan memang saya lihat dan memang saya dah tengok dari segi geografi dia. Dan bila saya tanya kepada orang tim yang pembersihan ni, dia ada buat pembersihan dekat campsite ke depan tu. Dia kata kat sini memang telah ditinggalkan, ada cerita juga, tapi saya nasihatkan abang jangan pergi ke sana. Kalau abang nak pergi pun boleh, tapi kat situ memang selalu nampak 4 belah minum air. Allahu Akbar.